Tahniah dan penghargaan saya ucapkan kepada MYPO atas kesungguhan dan kejayaan menganjurkan Majlis Anugerah Harta Intelek Negara yang dianjurkan dilaksanakan bersempena dengan sambutan Hari Harta Intelek Negara 2026. Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more for you. You won't believe your... Sambutan Hari Intelek Negara merupakan cerminan kepada kesedaran tentang kepentingan melindungi kreativiti dan inovasi. Inisiatif ini berakar daripada sambutan World Intellectual Property Day yang diraikan setiap 26 April di seluruh dunia bagi meningkatkan kefahaman mengenai peranan harta intelek dalam memacu inovasi, kreativiti dan sekaligus pertumbuhan ekonomi. Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more. Sebagaimana kita maklum, tahun ini sambutan Hari Harta Intelek Negara mengetengahkan tema IP dan sukan, dari idea ke podium. Tema ini memberi perspektif yang segar dan dinamik dalam menerokai potensi IP, khususnya dalam sektor sukan, untuk menyumbang kepada rantaian nilai ekonomi yang inklusif. Dunia sukan sering dilihat sebagai medan persaingan fizikal dan semangat juang atlet. Namun di sebalik sorakan penonton dan detik-detik kemenangan yang mengujarkan, sebenarnya wujud ekosistem inovasi yang digerakkan berteraskan harta intelek. Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more. Dan HHIN bukan sekadar satu sambutan tetapi pengiktirafan kepada semua ataupun seluruh ekosistem harta intelek negara, daripada para pencipta yang berani bermimpi, penyelidik yang tekun meneroka, usahawan yang berani mengambil risiko, penggiat industri yang membangunkan pasaran, pendidik yang menyemai bakat, hinggalah kepada penguat kuasa yang memelihara hak semuanya. Dan semuanya ini adalah tunjang kepada kemajuan inovasi negara. Dan hari ini mengingatkan kita bahawa idea yang dilindungi, setiap jenama yang dibina, setiap karya yang dihargai dan setiap inovasi yang dikomersialkan merupakan asas yang membentuk masa depan Malaysia. Selagi semangat mencipta dan berinovasi terus subur, selagi itulah Malaysia akan terus melangkah megah sebagai negara inovasi yang dikenali di dunia.